Pakar ekonomi terkemuka Malaysia, Dr. Muhammad Abdul Khalid, angkat bicara. Menyoroti perbedaan strategi negosiasi, perjanjian tarif antara Indonesia dan Amerika, dibandingkan dengan yang dilakukan Malaysia. Menurut pakar ekonomi Malaysia, Indonesia dinilai sangat cerdas dan berani dalam bernegosiasi, dengan tidak serta-merta tunduk pada tekanan Amerika. Berbeda dengan Malaysia, yang dinilai menerima perjanjian dengan Amerika sangat berat sebelah. Sikap tersebut justru menjadi kerugian besar bagi Malaysia. Baru-baru ini Indonesia bahkan sampai berani membatalkan perjanjian dengan Amerika dan memicu pernyataan keras dari pihak Amerika dan menyebut Indonesia anak bandel. Sampai Amerika mengupayakan ingin bertemu segera dengan pihak Kementerian Indonesia karena tidak mau hubungan Amerika dan Indonesia tidak harmonis. Mari kita simak video lengkapnya. Indonesia mengumumkan semua isu utama dalam rundingan perdagangan dengan Amerika Syarikat telah diselesaikan dengan perjanjian dijangka dimeterai pada akhir Januari ini. Perjanjian itu akan ditantangani oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menteri Penyelarasal Ehwal Ekonomi Indonesia, Airlangga Hartarto berkata kedua-dua negara telah mencapai kesepakatan terhadap isu-isu penting dalam draft perjanjian perdagangan yang melindungi kepentingan bersama. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdagangan Amerika Syarikat di Washington. Amerika Syarikat bersetuju mengecualikan tarif ke atas beberapa produk utama Indonesia termasuk minyak sawit, kopi dan teh. Namun Airlangga menegaskan perjanjian berkenaan tidak menyekat sebarang dasar Indonesia dan memberi manfaat ekonomi secara seimbang kepada kedua-dua negara. Presiden Prabowo dijangka mengadakan lawatan rasmi ke Amerika Syarikat pada hujung Januari bagi memutamatkan perjanjian itu. Tapi kalau katalah dia ada projek, dia mungkin akan lebihkan Indonesia. Sekarang ni dia dah pilih Indonesia untuk certain projek pun. Buat apa aku nak masuk Malaysia? On Chinese company kita kena ikut. Semua ni demi apa? Demi 25% hingga 19%. Tak ada negara di rantau ini yang setuju benda tak masuk akal ni kecuali Cambodia. Indonesia tak sign, tarif dia berapa persen? 19%. Tapi kita yang terlebih pandai, kita sign, kita surrender semua. Tidak ada benefit kepada Malaysia. Jadi persoalan sedari kita nak pusing balik, pasal apa kita sign, kita pun tak tahu. Pasal menteri kata kita tak buat cost benefit analysis. Apa yang dia kata, kalau kita tak sign, kita akan dikenakan tarif, ekspor berjumlah 200 bilion kepada Amerika, tak boleh diekspor. Itu satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Dia sebut angka 200 bilion. Ini keseluruhan ekspor kita kepada Amerika. Dalam arti kata lain, menteri, dia tak jadi menteri dah. Dia dah habis dah. Kalau kita tak sign, satu benda seduit pun, ekspor kita tak boleh masuk Amerika. Itu tidak masuk akal. Jadi apa benefit? Tidak tahu. Doktor dah buat kritikan bahawa art ni sebenarnya berat sebelah. Dan macam doktor cakap tadi, bekas Menteri MITI Tengku Zafrul kata kalau kita tak buat tu, kita akan menjejaskan akses ekspor Malaysia ke AS bernilai 200 bilion yang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1.2%. Dan menurut pandangan doktor, adakah doktor merasakan kedudukan Malaysia adalah lebih baik jika tidak memeterai art dan menghadapi tarif yang lebih tinggi berbanding menandatangani art dan menghadapi klausa-klausa yang mengikat di dalam perjanjian ini? So, dua benda yang Fatih tanya. Satu, adakah betul kalau kita tak sign, menteri kata dia akan memberi kesan 200 bilion kita tak boleh ekspor. So, jawapan itu tak betul. Jawapan menteri, bekas menteri itu tak betul. Dia kata kalau kita tak sign, seduit pun ekspor kita tak boleh masuk Amerika. Tak masuk akal. Tak ada satu negara pun yang Amerika totally block. Not even China. China product still can go to America. His argument, kita tak sign, satu benda pun tak boleh masuk. Itu tidak masuk akal dan tidak pernah berlaku. Amerika pun tidak pernah buat. Itu satu. Kedua, kalau kita tak sign, kita mendapat tekanan. Soalan kedua tadi kan, daripada 25 hingga 19. Macam tadi saya kata, Indonesia pun tak sign, dapat 19 juga. Ini benda yang kita akan negotiate, because strategi negara-negara ni dia
they want to kick the can down the road lah. Pelan-pelan. Because bila you buat tarif ni, tekanan ni kepada siapa? Siapa kena bayar? Mostly kalau Amerika yang impose tarif kita, barang masuk Amerika barang mahal ya. Mengapa negara-negara serantau yang lain masih belum menandatangani perjanjian ini? Dia lagi pandai daripada kita. Dah sambung sikit. Diorang mengambil langkah yang selamat lah kiranya, Doktor? Bukan langkah selamat, langkah yang bijak. Mereka pandai daripada kita. Kita semua kita bagi kepada Amerika. Apa yang kita dapat? Daripada 25 hingga 19. Even yang dia kata 0%, 1711 produk kita kosong tarif. Apa yang kosong tarif? Kita punya minyak masak, kita punya minyak sawit, kita punya getah, kita punya nanah, pisang, durian, nyok, halia, ubi kayu, semua ni kosong. So negara lain dia lagi bijak. They really take their time, they want to study the impact. Hari ini dalam Financial Times, kalau artikel, Indonesia now want to renegotiate dia punya framework agreement. Benda yang dia kata setuju dulu, dan tarif barrier kita nak negotiate balik. Kerana untuk melindungi kepentingan domestik punya market dan place. Kita bagi semua. Contoh, mungkin saya kena terang ni sikit. Kita ingat ni hanya rakyat tak terkait, orang biasa tak terkait. Tak betul. Contohnya, orang tanam padi. Apakah kesan ART ni kepada orang tanam padi? Dia ada kesan. Dia akan memberi kesan. Kesan daripada bagaimana? Artikel 2.1 kata, kita tak perlu ada import licensing kepada Amerika. Penanam padi kita terkesan. Pasal harga kita tinggi. Kerajaan kena beli harga tinggi. So, dia bagi kuota untuk cover, dia bagi kuota kepada beras. So, even kepada pesawah, dia memberi kesan. Aku tak faham lah. Dan kalau kita baca ART punya perjanjian tu, Anwar jangan bohong sebab benda tu clear, tertulis saja bahawa Malaysia ni bukan negara berkecuali. Malaysia telah bersetuju untuk menjadi balaci anjing lahanan Amerika Syarikat. Betul. Malaysia telah bersetuju menjadi vassal state kepada Amerika Syarikat. Jadi kalaulah Anwar Ibrahim dia pergi kepada China, no kita tidak memihak mana-mana. China tunjuk dekat ni apa yang kau sign. Ini apa yang kau sign. Ya, betul. Kau tak? Apa yang Anwar sign itu ideal tadi Richard bagi keluar dekat DH. Aku cari China Daily. Ni China ni. China raises serious concern. Yes, Anas. Serious, of some part of Malaysia trade deal. Betul. Secara ekonomi, sama ada dia kurangkan pelaburan, lepas tu dia tarik balik projek, projek mega apa semua, ataupun dia mungkinlah dia tak putuskan hubungan dengan China. Tapi kalau katalah dia ada projek, dia mungkin akan lebihkan Indonesia. Sekarang ni dia dah pilih Indonesia untuk serta-serta projek pun. Buat apa aku nak masuk Malaysia? Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.